Special sekali kuih cara gula hangit lah. 2006 sampailah ke hari ni. Kita lebihkan santan dia punya lemak tu kan. Sebab kita pakai santan fresh tau. Kita tak pakai santan kotak. Kalau tak ada santan fresh, kita tak akan nego. Untuk pagi kita ada nasi jala, cabai, lepas tu nasi lemak. Buka 2 sesi. Sesi pagi untuk sarapan pukul 7.30 sampai 11.30. Untuk sesi petang, 4 petang sampai 7.30. Kita cuti hari Senin. Hari Ahad petang kita tak buka. Jemput singgah lah no. Rasa tengok keunikan kuih tradisional kita versi baru.